Kenanga Research mengekalkan saranan tolak terhadap tawaran pengambil alihan bernilai 11 bilion ringgit ke atas IGM Berhad oleh Sunway Berhad, walaupun jurang arbitraj melebar susulan kejatuhan harga saham IGM dalam persekitaran pasaran yang tidak menentu akibat siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Firma penyelidikan itu berkata Sunway telah mengulangi komitmennya untuk meneruskan cadangan pengambil alihan tersebut walaupun berdepan aliran berita negatif berkaitan IGM. Dalam nota bertarikh 26 Januari, Kenanga Research menjelaskan kelemahan harga saham IGM kebelakangan ini telah melebar jurang arbitraj kepada sekitar 19% berbanding harga tawaran RM3.15 sesaham, lebih tinggi berbanding ketika tawaran itu mula diumumkan. Bagaimanapun, Kenanga Research menegaskan saranan tolak kekal tidak berubah kerana penilaian tersirat tawaran tersebut masih berada di bawah nilai intrinsik IGM.